Cakap. Cakap. Rasanya. Bulu ni. Belah kanan pak. Kat air. Dia apa megat panggil. Aku dah silang tu. Habis dah. Satu tong eh. Habis dah. Berapa ekor je? 10 ekor. Melampau. Berapa? Woi, sorry aku. Ui. 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 Baru sedap sembang aku. Putih. Ui, megat pula. Umpan apa megat? Hijau. Woi, kaci ambilnya. Mana ni? Ni sangkut dengan ayah awak ni. Megat tengok tali anak awak ni. Terus makan dia orang ah. Dia orang pakai umpan kepala tahi ni. Hei, marilah saya. Sambut aku ah. Kau sambut? Ya. Dia atas. Oh, sana pun makan juga. Tahu. Berang. Main bawah. Alamak. Jalan dulu Cikgu Zah. Oh, Zahar pula. Aduh, kena tali aku Zah. Ha? Ikan. Kena tali ah. Tak kena. Letih macam ni. Hai, Cikgu Zahar pula. Habislah ikan. Kaci roket lah. Kaci roket. Wani! Cacing. Alhamdulillah. Pak hitam, kita lelaki Melayu tak akhir.
Yang Melayu tadi aku. Buat kat apa ni? Kat nasi khabar kalau dapat kacil lelaki Melayu tak padahal dia mamak. Yo. Alhamdulillah lega. Lega. Baru berapa minit mancing ke? Aziz, sudah dah? Pukul 8? Awak tak fight langsung dengan awal tu. Jadi sangat udang tu. Dia boleh banyak tak? Tak ketuk dia roket. Depan roket. Tak ada masuk mentakak. Hari apa yang saya jumpa? Hari Jumaat lepas. Hari Ahad lepas. Tapi saja memang. Ikan saiz ke? Biasa bang. Kalau yang besar-besar, kalau yang curut memang curut lah. Makan lagi. Woi, makan lagi. Kanan. Woi, makan Alhamdulillah. Ikan kedua. Umpan kepala tahi sudah mari. Ha? Boleh tahi. Ha? Karau slow. Ha? Udang kau pakai. Malas mancing penuh terus tempat kau tu. Padahal bukan sangkut kolong. Gak. Sini sikit. Baru ingat nak tukar kaci dengan siakak dengan akuk. Dapat siakak tak jadi lah. Ji, sekejap aku bertindik telinga lah. Mana? Cuba try tu hari Kimi main situ ada masuk. Oi, makan dekat kau tengok.
Dia rembat ikan kau kat aku. Ada lagi lah Cikgu Zahar. Aduh. Itulah ikan ketuk aku tadi. Dia cakap mana? Yang ni dapat. Jadi RM5 dapat. Apa ni? Ini macam ayah tak boleh cari makan lah. Oh, boleh mana bukan? Boleh. Kena awal ni kan? Ikan nyotong. Misorat. Dah lah ikan buah sikit hujan pula. Korang ni main macam mana baling sana baling sini ni bukan? Sakit dia lah. Boleh lah bawah. Inilah nak masalah pula. Ngejek megat macam pasal ni. Ancau. Ketuk. Dah ketuk lah, aku nak tunjuk kat Ajih bagi tali ni. Tak nak ketuk dia Ajih, macam mana? Lepas tu dia ambil video hantar kat Akiong tengok tu. Tak best. Prip, prip, prip. Makan. Kena. Biar. Bagi tali je. Okey. Dapat je. Aduh. Okey. Pakai sambut. Ya, marah kau megat. Ha? Ikat dulu ekor ni apa? Yelah. Bala marah. Masuk dalam untuk bola balik dah.
Baru dapat merasa makan sambut. Habis dah. Habis dah. Habis dah. Awak lambat. Tadi awak duduk tak nak ambil. Makan. Aku tak boleh lama. Oh, makan lagi. Oh, makan sambut dah. Tengok memang gampang ke tengok. Aku baru dulu tadi. Tiu tiu tiu. Kanan kanan kanan. Alhamdulillah. Kau jampi kat mana kau punya tu? Tu ada umpan jatuh je kan. Dia tarik pergi sana. Dah kabur kau pakai toyol. Orang ni tak makan balik. Dia umpan pada tai. Baru sini Pak. Ada kot kawan 3. Akut 1. Akut 1. Mungkin 8. Mungkin 3 kaki tu. Mungkin lah tu. Marah megat malas mancing dah. 6 akut. Tempat lain tak naik. Ha? Kalau buat tu ada sengkong. Ha, itu lah. Tak tahu dia buang berapa. Kalau dia buang siakak semua, kita tahu lah gitu kan. Berapa ekor je? Aku sana tadi ikan pukul ni 3 ekor Ikan pukul 10 3 ekor. Oh ya. Banyak ke? Mana? Ini? Kau buang sikit, kau buang banyak. Lagi banyak dapat. Lima. Dah.